Kalau harap wakil rakyat terjadi. Saya mau pesan kepada Haji G dan barisan kabinet dia, bah. Kalau gambar macam ni, video macam ni pun sudah rakyat bersusah payah. Baiklah Haji G dengan barisan kabinet JRS letak jawatan, bah. Tak payah kamu jadi kerajaan. Kalau urusan rakyat, urusan begini, rakyat terpaksa kerjasama sesama mereka untuk selesaikan masalah. Baik kamu Haji G pergi tangkap ikan di Laut Sulaman sana. Tak payah jadi, bah. Biar rakyat yang akan perintah negeri Sabah. Kalau beginilah kelakuan kamu. Tapi temberang kamu ni bukan main lagi. Income bilion-bilion. Pelaburan bilion-bilion. Satu habuk, satu sen pun kamu tidak boleh bantu rakyat begini. Nasib baik ada balak hanyut. Tak tahu daripada mana hanyut itu balak. Projek siapa mungkin Musangking punya kerja punya ni. Jadi rakyat Sabah, teman-teman, tolong share, repost dan viralkan. Kita mau bagi tahu bah, tengok kesusahan rakyat, kesukaran mereka. Terpaksa gotong royong untuk memperbaiki jalan, jambatan itu. Itu pun minta lama tidak selesai. Beginikah yang dorang mau buat? Mau minta lagi satu penggal 5 tahun untuk kuasa dorang. Yang dorang tahu, gasak, gasak, gasak. Habis semua bumi Sabah Gondol kena gasak oleh geng Gasak Sakau 17.